Tahap keselamatan di Pusat Beli Belah Mega di Malaysia dikategorikan antara yang terbaik di Asia Tenggara. Menurut Presiden Persatuan Pengurusan Kompleks Malaysia (PPK) H.C. Chan, kebanyakan pusat beli belah di negara ini dilengkapi sistem keselamatan canggih terutama di kawasan tempat letak kenderaan. Namun itu tidak cukup kerana kerjasama semua pihak diperlukan bagi memastikan tahap keselamatan pengunjung terjamin. Ikuti laporan khas Amin Hayat Abdul Rahim. Menurut Chan, setiap satu daripada 5 rakyat Malaysia gemar berkunjung ke pusat beli belah, terutamanya pada hujung minggu. PPK merekodkan 330 pusat beli belah di seluruh negara. Separuh daripadanya berpusat di Lembah Kelang. Kata Chan, pertambahan pengunjung terutama di musim perayaan membuka ruang kes jenayah berlaku, terutamanya di tempat letak kenderaan. But I would like to say here again that it always remains a top priority of shopping malls to maintain security as the top priority, because otherwise, the biggest beneficiary or the biggest loser will be the shopping mall itself if the security level is not up to expectation. Tambah beliau, apabila pengunjung tidak yakin, ia akan menjejaskan perniagaan. Usaha kerajaan menempatkan polis bantuan berkawal di pusat beli belah pula disambut baik. So I think that is a good strategic move, because what it means is that in today there are about 25,000 over security personnel employed directly by our 300 over shopping malls. So hopefully in the coming months, hundreds or thousands of these security personnel can be trained to be auxiliary police. Sunway Pyramid misalnya, antara peneraju pusat beli belah menggunakan khidmat polis bantuan. Mereka berkawal menggunakan kemudahan unit kawalan bergerak termasuk bagi, motosikal dan basikal. Terbaru, segways yang memudahkan rondaan dilakukan. Lebih 200 butang panik menggunakan sistem tidak berwayar yang pertama di Malaysia ini dipasang sejak 3 bulan lalu. Jika ditekan, penggera akan berbunyi. Hanya dalam tempoh 5 saat, 20 pesanan ringkas SMS dihantar secara automatik kepada pegawai keselamatan untuk bertindak. Kemudahan ini juga akan dipasang di Sunway Giza, Kota Damansara. We are going to put up this panic button which we call eye alert. So where you can see those are the red color column is the red panic button that we will be featured. So the timing to be completed, the whole thing will be within these 2 weeks. Penyampai berita TV9 Zuhaira Mustafa Al-Husin pernah menjadi mangsa jenayah di pusat beli belah. Kata Zuhaira, keretanya yang diparkir di kawasan letak kereta diceroboh sebanyak 3 kali. Pengalaman itu mengajar dirinya lebih berhati-hati. Kita dah bersepah and tengok kereta tak berkunci. Lepas tu bila saya check tak boleh start and tengok saya punya fuse hilang. So itu first time lah. Second time pun jadi benda sama tapi dia boleh buka. Maksudnya macam dia tak usik apa-apa, tak hilang apa-apa. Tapi dia punggah memang teruk lah kadang kereta macam tu. Tentu. Lepas tu kali ketiga pun orang tu dia tak buka kereta tapi dia curi lampu. Dalam pada itu, Kementerian Dalam Negeri bakal melaksanakan Liga Tempat Letak Kereta CPLT di bawah program transformasi kerajaan GTP2. Pengiktirafan dan penghargaan diberi kepada pusat beli belah yang mengaplikasikan sistem keselamatan terbaik. Kriteria yang diambil kira termasuk pencahayaan di kawasan letak kereta dan alat keselamatan seperti butang panik. Audit penilaian keselamatan CPLT bakal bermula awal 2014. Fasa pertama melibatkan Selangor, Kuala Lumpur dan Johor. Antara pusat beli belah terlibat Wan Utama, The Curve, Mid Valley, Sunway Pyramid dan Pavilia. Pihak pengurusan beli belah sentiasa menyediakan sistem keselamatan bagi kemudahan pengunjungnya. Tetapi apa yang lebih penting, kita seharusnya lebih peka dan berhati-hati dengan keadaan sekeliling agar tidak menjadi mangsa jenayah. Amin Hayat Abdul Rahim, TV9. Walaupun kes jenayah dilapor berlaku di kawasan pusat membeli belah, hakikatnya tahap keselamatan di pusat beli belah mega di negara ini disenaraikan antara terbaik di Asia Tenggara. Menurut Presiden Persatuan Pengurusan Kompleks Malaysia (PPK) H.C. Chan, ia ekoran kebanyakan pusat beli belah di negara ini dilengkapi sistem keselamatan canggih, terutama di kawasan parkir.
Menurut Chan, terdapat 330 pusat beli belah di seluruh negara dengan separuh daripadanya berpusat di Lembah Klang. Seorang daripada setiap 5 rakyat di negara ini gemar berkunjung ke pusat beli belah terutama pada hujung minggu. Peningkatan pengunjung terutama di musim perayaan katanya memberi ruang kepada penjenayah bertindak terutama di kawasan parkir. But I would like to say here again that it always remains the top priority of shopping malls to maintain security as the top priority. Because otherwise, the biggest beneficiary or the biggest loser will be the shopping mall itself if the security level is not up to expectation. Beliau juga yakin jenayah dapat dibendung dengan langkah menempatkan polis bantuan di pusat beli belah. So I think that is a good strategic move because what it means is that in today there are about 25,000 over security personnel employed directly by our 300 over shopping malls. So hopefully in the coming months, hundreds or thousands of these security personnel can be trained to be auxiliary police. Sunway Pyramid misalnya antara peneraju pusat beli belah yang menggunakan khidmat polis bantuan. Mereka berkawal menggunakan kemudahan unit kawalan bergerak termasuk menggunakan bagi, motosikal dan basikal. Terbaru, segways yang memudahkan rondaan digunakan. Lebih 200 butang panik menggunakan sistem tidak berwayar yang pertama di negara ini turut dipasang sejak 3 bulan lalu. Ini membolehkan pengawal keselamatan terus bertindak sekiranya butang penggera ditekan. Di sebalik jenayah seperti rogol, cabul dan samun yang kerap dilaporkan berlaku di kawasan pusat beli belah, hakikatnya tahap keselamatan di pusat beli belah mega di negara ini disenaraikan antara yang terbaik di Asia Tenggara. Ini kerana kebanyakan pusat beli belah di negara ini dilengkapi sistem keselamatan canggih terutama di kawasan parkir. Perkara itu dimaklumkan Presiden Persatuan Pengurusan Kompleks Malaysia PPK, H.C. Chan. Menurutnya, seorang daripada 5 rakyat negara ini gemar berkunjung ke pusat beli belah, terutama pada hujung minggu. Terdapat 330 pusat beli belah seluruh negara dengan separuh daripadanya berpusat di Lembah Klang. Chan mengakui peningkatan pengunjung terutama pada musim perayaan membuka ruang jenayah berlaku terutama di kawasan parkir. But I would like to say here again that it's always remains the top priority of shopping malls to maintain security as the top priority. Because otherwise, the biggest beneficiary or the biggest loser will be the shopping mall itself if the security level is not up to expectation. Beliau juga yakin jenayah dapat dibendung dengan langkah kerajaan menempatkan polis bantuan di pusat beli belah. So I think that is a good strategic move. Because what it means is that in today there are about 25,000 over security personnel employed directly by our 300 over shopping malls. So hopefully in the coming months, hundreds or thousands of these security personnel can be trained to be auxiliary police. Sementara itu, Sunway Pyramid antara peneraju pusat beli belah menggunakan khidmat polis bantuan. Mereka berkawal menggunakan kemudahan unit kawalan bergerak termasuk bagi, motosikal dan basikal. Terbaru, segways yang memudahkan rondaan digunakan. Lebih 200 butang kecemasan menggunakan sistem tidak berwayar yang pertama di negara ini turut dipasang sejak 3 bulan lalu. Jika ditekan, penggera akan berbunyi. Dan hanya dalam 5 saat, 20 pesanan ringkas SMS dihantar secara automatik kepada pegawai keselamatan untuk bertindak.